Meeting is being recorded. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil Alhamdulillah Alamin. Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Wassalatu ashrafil wassalamu ala anbiya wal asyrafil mursalin anbiya sedih wa ala alihi wa wa ala alihi sahbihi wa wa man wala. sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li Rabbi shrah li sadri wa sadri yassir li wa yassir amri li wahlul amri uqdatam min wahlul lisani uqdatam min yafqahu lisani qawli. yafqahu qawli. Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. astaghfirullahalazim, Astaghfirullah. astaghfirullahalazim. Allahumma salli Astaghfirullahalazim. ala Muhammad wa Allahumma ala salli ala ali Muhammad Muhammad. wa ala ali Allahumma Muhammad. salli ala Muhammad Allahumma wa salli ala ala ali Muhammad wa Muhammad. ala ali Allahumma Muhammad. salli ala Muhammad اللهم wa صل ala على ali محمد Muhammad. وعلى آل محمد. Assalamualaikum السلام warahmatullahi. عليكم ورحمة الله. Alhamdulillah, pagi ini kita Alhamdulillah, pagi sambung ini kita sambung kelas Dhabtul Quran kelas pada Ustaz doktor. Osmani. Dan hari ini kita di bab 15, iaitu kaedah Dhabtu pada Mushaf Al-Karim, riwayat Wash An-Nafi'. Okay. Baca Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alhamdulillahi Alamin. Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Rahmanir-Rahim. Maliki Maliki Yawmiddin. Yawmiddin. إياك نعبد إياك وإياك نعبد وإياك نستعين. نستعين. اهدنا الصراط اهدنا الصراط المستقيم. المستقيم. صراط الذين صراط أنعمت الذين أنعمت عليهم غير عليهم المغضوب غير المغضوب عليهم ولا عليهم ولا الضالين. الضالين. آمين. Okey, tak share slide Okey, dulu. kita share slide dulu. Okey, boleh nampak Boleh? Okey. Hari 11 Julai, Sabtu, dan kita hari ini di siri ke-19 dan bab 15. Kita baca doa tuan kitab kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iya ila al haqqi bi iznihi wa sirajan munira. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Okey, bab 15, kaedah dhab pada Mushaf Al-Karim riwayat Wash An-Nafi'. Okey. Ini dia mushaf yang kita nak bandingkan dua mushaf ni. Ini mushaf pada Madinah mushaf Madinah Al-Munawwarah. Satu yang Hafs, satu lagi ialah yang ini Hafs, yang ini ialah Warash. Terbitan sama, terbitan Mushaf Al-Madinah Al-Munawwarah, tapi satunya Hafs, satu lagi Warash. Kita nak bandingkan antara kedua ni. Bagaimana dhabtu dia. Resam sama je. Dhabtu dia bagaimana. Okey, ini cetakan Majma' Al-Malik Al-Malik Fahd Al-Mushaf Al-Sharif. Ini lamalah. Okey, pertama ialah mengenai alamat huruf ziyadah dan sukun. Okey. Huruf ziyadah, huruf yang tak dibaca lah, tapi dia ada dalam mushaf, tapi tak dibaca. Yang kedua adalah alamat sukun. Alamat huruf mati. Okey. Ini dia tanda bulat begini. Bulat betul lah. Itu alamat huruf ziyadah ataupun huruf alamat sukun. Okey. Jadi tanda bulat bagi alamat sukun diambil daripada pendapat Al-Magharibah. Maknanya kepada Al-Magharibah, maknanya macam mana bulat itulah. Amanu. Okey. Dan bulat bagi alamat sukun diambil daripada pendapat Al-Magharibah, bulat begitu. Kalau kita kata ziyadah, bulat gitulah. Okey. Ataupun begini, bulat Afa'in. Amanu afa'in, itu bulat tu tanda huruf ziyadah yang tak dibaca. Okey. Sama juga la'adbahannahu, sama juga. Ini pun alif tu tak dibaca. Dan juga pada ulaika. Ini sama juga, waw tu waw, ziyadah tak dibaca. Dan kita dah rangkan dah pada sesi lepas bagaimana apa yang berlaku di situ. Kalau ziyadah kita dah belajar sekali dulu insyaAllah. Okey, yang lepas tu yang belas ini alamat sukun sama juga. Contoh kalau kata basabta. Basabta. Basabta ni ta tu sukun. Bulat. Bulat juga. Dan juga wa idh sarafna sama juga huruf mati semua dengan tanda yang bulat semua.
Jadi tak samalah. Man yakul sama juga tandanya bulat. Situ. Musawarah katakan Mesir sekarang alamat sukun sama seperti Hafs. Ini dah berubah lah. Sekarang ni tak lagi bulat gini lagi. Dia buat macam kita itu kepala kha tu. Kepala huruf kha itu sekarang ni jadi tanda bagi sukun. Dalam musawarah yang baru ni lah yang cetakan Mesir. Tapi yang lama tu bulat berlaku. Okay, Ustaz buat ni bawah ni tak ada dalam kitab, tapi bawah ni Ustaz banding dengan sekarang ni. Ustaz sekarang Warsh sekarang dia dah lain dah. Dia dah menuju ke arah Mushaf Hafs juga dia punya dop tu dia. Tapi tak semua sama Tak sama. Okey, yang kedua alamat izhar dan idgham. Okay, yang ni contoh kita kata izhar tanda dia min khairin. Nun tu izhar lah hukum dia. Kan khairin pun sama, ya tu pun izhar juga, dia tahqiq, dia tak ada idgham ke apa kan. Jadi tandanya bulat. Gini bulat ni. Wa id sarafna sama juga bulat tu. Ya, ini maksud dia izhar, tahqiqkan. Jangan jelaskan huruf tu. Zahirkan huruf tu. Izhar maksud itulah. Min, tapi sekarang ni kalau min khairin macam ni. Kepala kha dah mengganti yang bulat tu. Ini kalau hafs lah. Pada masa hafs kaedah dob tu cuma simbol sukun saja berbeza. Maknanya sama juga. Kaedah dob tu, kaedah dia maknanya huruf pertama ada tanda mati, huruf kedua ada baris. Ini maksud dia izhar. Kaedah nak letakkan alamat ni, dia mesti kalau izhar huruf nun, huruf mula-mula tu mesti kena ada tanda bulat. Lepas sekarang tanda kepala kha tu sukun. Kepala sukun ini sama. Kaedah sama cuma simbol berbeza. Dulu bulat, sekarang kepala kha tu. Kalau idgham kamil, idgham yang sempurna, min rabbihim. Jadi kaedah dia apa? Dia tidak ada tanda pada huruf yang mati itu. Okey. Tapi huruf kedua, tiada alamat sukun menunjukkan bila idgham hilang zat dan sifat huruf pertama. Maknanya bila nun termasuk ke ra, nun tu pun hilang. Hilang zat sifat semua tak ada. Maka tak ditulis tanda bulat, tanda mati. Okay. Dan juga tanda tasydid tu mengatakan bahawa nun tu dah sempurna masuk pada ra tu. Itu maksud tanda tasydid tu. Masih ada dua huruf. Apa hurufnya? Nun mati dan ra baris atas. Itu maksud tasydid tu. Dua huruf berkumpul. Yang pertama mati, nun tu jadi ra lah. Sebab jadi min rabbihim. Min rabbihim qad dallu. Qad dallu, dal pun hilang. Sifat dan zat hilang. Ini idgham kamil, idgham yang sempurna. Okey, tanda apa tadi? Sama seperti hafs, maknanya nun huruf mati itu tidak ada tanda, huruf kedua ada tasydid. Ini dobtu dia. Kaedah pun sama. Sama. Sama antara Warash dan Hafs. Okey. Yang ketiga idgham naqis. Idgham yang apa? Tak sempurna. Yang separuh sempurna je. Seperti may yaqul. Kan? Ini nun tu dia masuk separuh je dengan pada ya tu. Maknanya bunyi nun yang dengung itu jadi may yaqul. Itu bacaan hamzah lainlah. Tapi kalau maksud naqis ni ialah nun tu didengungkan kerana huruf sifat dia ada lagi. Dia masuk pada ya tu, sifat dia masih kekal. Sifat apa yang kekal? Sifat dengung. Jadi dengunglah may yaqul, kita panggil idgham ma'al gunnah sini. Tapi simbol dia, tanda dia ialah nun tu ada tanda mati, tanda bulat tu. Dan ya tu ada tanda tasydid. Ini ialah mushaf Warash. Basabta. Sama juga. Basabta, ton masuk pada ta, separuh je. Sebab ta ni sifat qalqalah dihilang, tapi sifat apa yang ada? Sifat isti'la ada. Itbaq ada. Basabta. Yang tak ada, kalau dia yang tak ada ialah qalqalah. Bukan kalau nak baca basabta, tak boleh. Itu salah. Itu izhar jadinya. Di sini basabta, tapi dia tanda bulat kat situ.
pada huruf yang mati. Huruf idgham tu ada tanda bulat. Ini bagi mushaf Warash. Alamat sukun menunjukkan bila idgham hilang zat huruf pertama tapi sifatnya masih kekal. Bukan semua sifat lah. Ada sifatnya masih kekal. Tanda tasydid menunjukkan hukum idgham. Boleh faham Ha. Tapi sekarang ni kalau mushaf kita, mushaf Warsh, Hafs kan, dia tidak ada tanda mati tu. Mushaf Hafs selain simbol sukun tidak sama, kaedah dhabtu juga tidak sama. Ini lain kaedah. Tadi izhar sama kaedah, idgham kamil sama kaedah, idgham naqis tak sama. Kenapa tak sama? Kita tak ada tanda mati pada nun tu. May yakul tak ada. Ya pun tak ada tanda tasydid. Itu bermaksud idgham naqis. May yakul idgham tapi kena dengung. Ataupun basabta. Basabta pun tak ada ta, tak ada tanda mati, ta pun tak ada tanda tasydid. Ini berbeza jauh dengan mushaf Warash. Warash dua ada, tanda mati ada, tanda tasydid pun ada. Tapi kalau Hafs tak ada dua-dua. Tanda tasydid pun tak ada, tanda sukun pun tidak ada. Ini idgham naqis. Mushaf tapi sekarang ni mushaf yang baru ni cetakan Mesir kita baca sekarang di kelas-kelas sama dah dengan Hafs. Tak macam di atas tu. Itu yang lama lah. Yang kita cerita ni mushaf yang lama. Lama. Asal begitu. Rasanya masa kitab ni dicetak dulu pun, masa tu tak ada lagi mushaf seperti kita ni. Masa arwah Sarahim cetak kitab ni dulu, belum ada lagi mushaf yang baru. Warash cetakan Mesir seperti kita sekarang ni. Dulu semua macam belak-belak ni dulu. Siapa yang zaman dulu ada beli mushaf Warash yang tebal, yang besar, saiz B5 ke, yang tu. Kan, yang besar tu. Itu sama dengan ni. Ada bulat, macam-macam lah tanda dia. Sekarang tak adalah. Yang Mesir cetak sekarang ni, mushaf sama dengan kita dah. Waktu dia. Lepas tu Ustaz buat-buat ni. Kalau tak buat ni, Mesir, mushaf Warash cetakan Mesir, sekarang sama seperti Hafs. Yang kita confuse pula. Mana Ustaz cerita ni tak ada pun. Kan? Itu berbeza. Yang kita compare ni, tadi yang mushaf Al-Munawwarah tadi. Kan? Itu yang kita cerita. Okey, yang ni apa ni? Alamat tanwin. At-tarkib kita dah baca dulu, dia sama. Parallel, sama. Kan, sama apa? Selari. Alamat tanwin, fathah, kasrah dan dhammah bertemu secara izhar. Kan? Contoh, qaumin ala. Dia selari. Lakabiratan illa. Selari juga. Qaumun an, dia di 69. Dia punya tanda situ. Ini maknanya izhar. Okey. Kalau al-ittiba' tak selari. Al-matan ni fathah kasrah dhammah bertemu secara idgham dan ikhfa. Kalau idgham kamil wa kitabum mubin, ini dia buat 99. Kalau dhammah lah. Kalau nakis macam mana? Dia ada wujuhun yauma idzin, sama juga, 99 juga tapi dia ada tanda sama juga, ada tanda tasydid itu. Sama Okey. Mari kita payah lah guna itu. Walidin wa ma sama juga. Walidin wa ma sama juga. Kita nak bezakan payah juga. Pasal harf tidak ada tanda tasydid. Tu. Kalau kita harf tak ada tanda tasydid tu. Walidin wa ma, waw tak ada tanda tasydid. Ini kalau harf. Tapi yang tak selari sama. Alamat tanwin tak selari sama. Cuma waw tu tak ada tanda tasydid. Ini kalau harf. Kalau waras adalah. Okay. Kalau ikhfa, sira'an zalik, sama jugalah. Tapi tak ada tanda tasydid lah. Pada ikhfa. Dia bukan idgham. Ini sama. Okay. Mushaf Warash cetakan Mesir sekarang sama dengan mushaf Hafs. Sekarang sama dah. Dia tak buat lagi tu dah. Tak buat lagi buat tanwin, idgham nakis, patut tanda tasydid pada huruf selepasnya. Dia tak buat dah. Kesenalah sekarang ni. Tapi nak cerita ni, yang lama ni begitu. Okay. Okey, tanda iklab. Iklab sama. Ukul iklab ni samalah. Mana kata alimun ni, mim kecil, letak pada tanwin, ganti pada harakat. Kan? Begini dia ganti dia. Mim yang tanwin, tanda kedua tanwin. Sebenarnya tanda tanwin ni, huruf pertama tu tanda baris dhammah. Boleh faham Kalau waw tu, 99 tu, kan? Waw tu, yang waw pertama tu, alimun tu, pada kanan ke kiri,
Waw pertama tu ialah huruf, ialah apa tu? Ialah harakat dhammah. Yang kedua tu ialah harakat tanwin. Boleh faham kalau waw ni kan, alimun tu ada tanda waw tu, dua waw tu. Waw pertama tu belah kanan ke kiri, waw pertama ialah harakat baris tu. Mana mu, alimu asalnya, alimu. Yang waw kedua tu ialah tanda tanwin. Jadi alimun. Jadi tanda tanwin tu kalau iklab ditukar kepada huruf mim yang kecil. Ni kan, mim yang kecil ni. Gitu. Sama juga mumbasa sama juga, dia akan jadi mim kecil pada nun tu. Walaupun ini nun mati tadi tanwin. Kalau nun mati tanda mim kecil. Ini samalah dengan kita. Sama dengan hafs, sama. Jazaan bima kiramin bararah alimum bidhatis sudur. Samalah. Kalau sukun al-anbiya wa min ba'd mumbassa. Sama. Ini semua ni sama. Ini sama seperti mushaf hafs. Tak ada beza. Tak ada beza. Ini muka surat apa? Kalau kita punya kitab 149 muka surat tu. Okey. Okey, seterusnya nombor 5, alamat dhammah. Ini ada sikit banyak perbezaan. Pertama, mushaf masyariqah hafs kita inilah qalu tallah tafta'u tadhkuru Yusuf. Maknanya apa ni? Kita semua dhammah ni dengan waw lagi. Kan? Waw kecil jadi dhammah. Tu nampak. Ya tu ada waw kecil. Itulah dhammah. Tapi kalau maghribah musawarash, dia pakai macam dal tu. Waw yang dibuang kepala sebenarnya. Dibuang kepala jadi waw dibuang kepala jadi macam dal. Gitu. Dia buang kepala waw tu, tinggal badan dia je. Kan? Mana yang bulat ke depan tu hilang. Masa jadi macam dal. Kan? Mushaf Marash Cerkan Mesir sekarang sama, alamat dhammah sama hafsah di bawah tu kabirah. Ini mushaf Maghribah sebelah sana, sebelah Morocco, sebelah Andalusia sama. Tapi kalau mushaf Warash sebelah sini hafs sama seperti hafs lah. Dia buat dengan waw. Okay, kalau dulu bahaya nak baca juga kan. Pelik kan, apa pelik macam pelik je. Kan, tapi bulat macam juga. Sukun bulat. Dhammah dal gitu. Benda juga nak baca. Okay. Alhamdulillah sekarang dia tukar yang kepada seperti waw, seperti hafs. Huruf-huruf kecil. Apa guna huruf kecil? Huruf kecil ialah masukkan huruf kecil pada huruf yang tak tulis hazaf pada Al-Quran Osmani yang wajib dibaca. Ini ialah huruf ziyadah yang mengganti huruf-huruf yang telah dihazaf. Ini kan kalau macam Maliki, contoh Al-Fatah seperti Maliki Yaumiddin, alif kecil itu. Zalikal kitab sama juga. Alif kecil ini ialah alif ziyadah, mana alif yang ditambah kerana memang dia ada bacaan. Tapi dihazaf pada resam kerana sebab-sebab tertentu. Okey, macam Maliki dia hazaf sebabnya dua bacaan ada. Maliki dengan Maliki. Faham Itu sebab dia. Tapi ini sama sajalah. Kalau kasrah yuhyi wa yumit sama juga. Itu ya tu inna rabbahu kana bih. Ini waw tu. Sama juga ya dengan waw. Ada juga waw kat situ tepi rabbahu kalau dhammah sama Dawuda. Yalwuna alsinatahum sama juga. Yang waw kecil ini semua ialah waw yang ditambah. Kerana nak baca tu. Dia memang ada kat situ dalam bacaan. Ini semua sama seperti hafs. Tak ada beza antara warash dan hafs mushaf dia. Okey. Yang ketujuh huruf yang dihazaf. Maksudkan huruf yang dihazaf pada resam kerana bersambung dalam satu kalimah. Ini penting. Mushaf masyarikah. Waliyya. Macam nak baca? Macam nak tulis tu? Kita dengan apa? Huruf-huruf yang dihazaf dengan tinggi ya kecil. Betul tak? Dia sebenarnya kalau resam waw lam iya belakang tu saja. Tengah-tengah tak ada, kosong.
Mana yang pertama tak ada, dihazaf daripada resam. Ada satu ya je. Dua ya. Patut dua ya, baca dua ya waliyya. Kan? Dua ya. Tapi dia hazaf. Ya yang pertama, jadi kita buat apa? Tambah masuk ya kecil tu. Kan letakkan baris di bawah dia. Tasydid situ. Maknanya tiga ya lah tasydid ni. Tak apalah. Ada waliyya. Kita ganti situ. Okey. Musa Maghribah Warash macam mana? Nampak tak? Apa dia buat? Ditambah dengan ya kecil ke? Tak ada. Nampak tak? Dia tak tambah yang kecil. Dia ditulis dengan pensel halus. Asalnya warna merah. Tapi suka tu dicetak untuk membezakan huruf yang dihazaf dengan resam asal. Kalau asal, ya tu tebal. Tapi sini ditulis dengan nipis dengan pensel saja. Nampak tak? Kaki yang calik tu. Kan ya, atas pada titik ya tu. Itu kecil tu dia macam pensel je. Dia ada sikit je. Nampak macam ada je. Dia bukan jelas. Contoh kita kata, asalnya begini, asal begini. Waw lam ya je asalnya. Kalau wash apa? Ditambah tu, kecil tu. Ditambah satu line kecil. Kan tengah-tengah tu line kecil, itulah ya-nya. Yang ditambah tu. Kalau kita buat yang kecil di atas tu, jadi lebih senang kita lah. Yang tu susah lagi, tapi begitulah mushaf dia. Beza. Kita yang kecil dia dengan yang sikit je, kecil yang nipis. Tulisannya nipis seperti pensel saja. Tapi resam tak berubah lah. Resam kekal lah, sama. Okey. Musawash yang baru ni sama dengan hafs. Maknanya dibuang lah. Yang pensel tu dibuang, dimasukkan yang kecil seperti kita lah. Seperti kita. Okey, yang ni sama juga. Ini kalau kita kata huruf dihasam juga bersambung. Ini apa ni? Ini kalau ila fihim sama juga. Kita masuk yang kecil. Asal resamnya alif lam fa ha mim saja. Sama-sama ni. Ini dia. Asal alif lam fa ha mim. Kan ini asalnya. Kalau maghribah macam mana? Pesawarash dia letak apa tu? Li ila. Kan ila. Nampak tak tu? Ila tu. Ila fihim tu. Huruf-huruf yang dihazaf diganti dengan ya kecil bagi masyarikah dan ya pensel halus bagi maghribah. Ya tu kita nampak ya tu tak sama dengan yang lain. Ya kan nampak kecil ayat tu. Nipis ya tulisan dia, titik pun kecil je. Nampak Ila fi nampak tak? Ya tu macam pensel tulisan dia, bukan pen. Kelabu je itu, nipis je dan ya tu titik pun kecil. Bandingkan dengan ya asli ni. Depan ni ya asal. Ya asal ni tebal. Kan titik pun jelas nampak. Tu li'ila fi itu li'ila fi Quraisy yang tu original itu ya ada ila fihim ya yang ditambah. Yang tambah tu nipis, halus. Yang resamnya ialah yang tebal. Boleh faham tapi sini usaha Warsh yang baru ni tak ada dah, semua sama dengan Hafs. Semua sama dengan Hafs. Okey, nombor 8 alamat mat. Alamat ni panggil muttah. Alamat mat dipanggil apa? Muttah. Muttah ni apa? Muttah ni tanda yang panjang tu lah. Diletakkan di atas huruf untuk menunjukkan kadar panjangnya lebih pada harakat. Itu mat fari'i. Pada musamma gharibah, alamat diberikan pada bagi mat yang dibaca isbak 6 harakat saja. Apa maksud dia? Tengok sini. Al-haqqah. Okey, ni 6 harakat lah. Kan? Yastahyi'an. Sama juga 6 harakat. Bima unzila. 6 harakat. Sama juga. Alif lam mim. 6 harakat. Nun. 6 harakat. Semua ni adalah. Kan? Semuanya ada tanda panjang. Tanda muttah dipanggil. Mak mufasil ke, mutasil ke, mak lazim ke, kan? Semua ada tanda muttah. Apa kenapa? Dia baca 6 harakat. Kalau baca yang 246 ke, ada tak? Tak ada. Tapi satu lagi sebelum tu, alif lam mim ni kalau mushaf Warash dulu, dia ada tanda panjang dan juga ada baris tu situ. Okey, nampak tak? Alif tu di belakang hamzah.
Hamzah. Jangan baca alami. Bahaya tu. Bukan gitu tapi dia punya coding dia, doktor dia berbeza. Gitu. Ini kita tak gunalah ni. Kita kata ini susah. Kita salah baca nanti orang. Bukan Hamzah, di alif itu. Tapi dia buat juga baris dan juga tanda panjang tu. Okay. Kalau dia ada berbagai-bagai bacaan seperti mak lin atau mak badal, kan? Juga dia baca 4 harakat, 2 harakat, maka tak ditulis panjang-panjang tu. Sawatikum boleh baca sawatikum. Mana boleh baca mana 4 harakat boleh, tapi kalau ada 4 dengan 6, dia tak tulis tanda panjang. Hanya 6 saja. Yang faqat, mana 6 yang tulis saja, faqat semata-mata saja yang ada tanda panjang. Kalau dia ada 2-3 wajah, tak ada. Seperti syai'in 46 kan, syai'in 46 tak ada tanda panjang. Kalau 6 saja baru ada tanda panjang. Ini alamat doktor bagi mushaf Warash. Mushaf Warash sekarang sama dengan mushaf kita lah. Tak ada lagi dah alif lam, tak ada lagi titik-titik atau apa. Baris tak ada lagi lah. Okey, seterusnya nombor 9, Hamzah Wasal. Ini satu benda yang banyak orang tanya bila baca mushaf dulu. Kan, alamat Hamzah Wasal bagi mushaf Maghribah adalah bulatan. Noktah hitam kecil bersama harakat di dua ada. Contoh. Kalau fathah nak pada An-Nas. Atas alif tu Hamzah Wasal. Tanda dia ada baris dan ada titik bulat di atasnya. Ustaz, dulu orang buat bulat kecil hitam. Sekarang dah jadi merah. Begitulah. Tak usah buat merah supaya nak tanya ini bulat kat situ. Okay. Wallah sama juga. Wallah. Atas Allah tu alif tu ada tanda bulat dan juga ada juga tanda fathah. Tanda bulat harakat di atas alif ini ialah dhabtu dia bagi Hamzah Wasal. Juga kalau kasrah irji'u sama juga di bawah. Baris dan titik di bawah. Innistafaituka sama juga di bawah. Ini kalau tanda bulat dan harakat di bawah alif. Dhammah macam mana dhammah? Dhammah di depan alif tu. Urkud. Anushkurli sama juga. Maknanya kalau di depan, harakat di depan alif, titik di atas. Tanda bulat dan harakat di tengah alif. Maknanya tengah-tengah lah tu. Tapi titik ni di atas. Maknanya ini ialah tanda bulat ada, tapi harakat di tengah alif. Kat mana tengah tu? Di depan alif tu. Okey. Tanda bulat, apa maksud dia? Tanda bulat juga menyatakan bahawa bagaimana tu ibtidak dengan kalimah itu. Di sabadah, apa maksud bulat tu? Tanda baca An-Nas, betul lah. An-Nas. Titik di atas jadi An-Nas bacanya kalau kita ibtidak. Wallah, tidak pada Allah. Allah. Itu. Kalau irji'i, ibtidaknya dengan bagi bawah. Irji'u. Sorry. Irji'u. Ataupun kalau innistafaituka, kita nak ibtidak pada istafaituka. Bukan bukan astafaituka, ustafaituka tak. Dia tak dah. Bulat bawah tu maknanya kena baca istafaituka bila ibtidak. Okey. Kalau dhammah sama juga di atas alif dibaca fathah, dibaca dengan di bawah baca kasrah dan di tengah dibaca dhammah. Kita nak harakat pula untuk apa? Menunjukkan harakat huruf sebelumnya. Contoh kita kata inistafaituka tu. Sebelumnya ada apa tu? Nun baris bawah. Maka harakatnya di bawah alif. Yang bulat tu nak tidak ngapa, tapi yang calik bawah tu, tanda harakat bawah alif tu nak kata huruf sebelumnya ialah kasrah. Nun tu kasrah. Kalau anushkurli sama juga. Kenapa titik tu di atas? Bulat di atas sebab kita tidak dengan ushkurli. Kan? Dia punya harakat tu yang di tengah-tengah tu kan. Nak kata itu sebelumnya adalah baris dhammah. Nu tu. Nun bagi dhammah sebelumnya. Itu coding dia.
cara bacanya. Faham Okey. Okey. Musyawarah cetakan Mesir sekarang sama je dengan Hafs. Tak ada beza dah. Dia dah ubah dah. Ni macam susah sangat nak baca itu. Okey. Okey, alamat nakal. Ini masih ada lagi masa kita ni. Nakal ni. Kan, alamat nakal. Contohnya, Minajrin. Minajrin ataupun Aniza. Manutia ataupun mana-mana. Okey. Kecuali nombor 4, alamat nakal tidak lagi digunakan pakai pada musyawarah cetakan masih sekarang. Tengok pada Minajrin tu, di nakal ni dia akan letak huruf min ajrin, nun mati dia ambil baris hamzah kan, betul kan? Jadi baris pindah pada nun mati, tapi di atas alif yang hilang dah hamzah tu, dia letak satu tanda fathah gitu. Dan maknanya bacanya minajrin. Kalau bagi bawah, aniza, dia letak bawah. Yang bulat, yang tanda merah tu, sengkang merah tu di bawah pada alif. Maknanya sebelumnya, baris pindah mana? Pindah kepada baris kasrah, dipindah kepada nun. Kalau manuti di tengah-tengah alif tu. Itu maknanya dhammah. Manutia. Kalau man amanah ni di mana, kerana tempat sengkang tu ialah asalnya ada hamzah. Hamzah yang solo. Kan? Man amanah. Bila man amanah, a tu baris pindah pada nun. Jadi mana? Tapi dia hilang, hamzah hilang, dia tak ada rumah. Nak tak calik kat mana? Kat situ lah. Kat tempat dia hilang tu lah. Beza pada yang atas tu. Atas tu minajrin ada alif tu, kita letak atas alif. Memang dia hamzah tu di atas alif. Dia bukan solo. Kalau solo dia kebat sengkang itu. Mana-mana. Mana-man. Okey. Kata kecuali nombor 4, amal nakos semua tak ada lagi dah. 1, 2, 3 tak diguna pakai lagi untuk musyawarah sekarang, kecuali nombor 4 je ada. Yang mana-mana masih ada dalam usaha kita sekarang ni. Mana itu ada mak badal tu. Okay. Kalau badal ada tanda merah pula pada alif tu. Okey, nombor 11, alamat taklil. Alamat taklil atau imalah sughra adalah bulatan atau noktah hitam besar yang diletakkan di bawah harakat fathah. Musa. Kan? Akan jadi Musa. Ini. Fa'ahya. Fa'ahya. Wan nahari. Wan nahari. Wan nahari. Kan? Jadi ha tu. Jadi taklil maka tanda bulat. Bulat di bawah tu. Tapi kat imalah kubra, kata waras, sempat je dia baca dengan imalah kat mana? Sinilah. Tahi. Kita baca taha. Dia baca tahi. Ingat tu, jangan baca taha. Masa kita sama saja. Dia tak ada beza antara taklid dan fathah di sini. Tanda bulatnya hitam juga. Jadi bahayalah. Tadi ilmu akan baca taha. Jangan lupa. Waras satu je taklid. Seperti kita lah. Kan? Kita lah kata satu je kita baca dengan imalah. Kan? Majriha je. Sama juga. Kalau waras satu je baca imalah. Kat mana? Tahi. Okay? Tapi alamat ni sama. Bukan kali hitam ke merah. Bukan kali merah ke hijau ke biru. Sama hitam juga. Ini berbahaya. Tapi dalam mushaf cetakan Malaysia sekarang, tanda bulat tak lagi besar. Dan saiznya dah sama dengan tanda bulat yang lain. Dan tidak lagi diletakkan tanda harakat fathah bersamanya. Dulu ada tanda harakat ni, nampak tak? Musa ada tanda fathah di atas sin. Fahya sama. Fathah atas ya. Wan nahari atas ha ada atas ha tu ada tanda fathah. Sekarang tak ada lagi dah. Musa begini, Musa dia buat begitu. Bulatnya kecil. Tanda harakat pun dah hilang. Dihilangkan. Contoh ni, kanan keratan dari mushaf Maghribah sekarang, ini dululah. Wa Musa kan, mim tu dia dhammah, dia dal. Tapi dia tanda taklidnya bulat. Bulat gitu, tak ada tanda, tak lagi fathah di atasnya. Mana baris hilang, hanya bulat je ada. Musa wan nahari sama juga. Itu dia. Sekarang ni lain dah. Sekarang ni kalau warna merah dia ke taklil dia masuk roh. Kalau taklil
dua wajah fathah taklid dia akan buat Musa dengan tanda bulat merah sekarang ni. Kalau imalah, bukan kubra ni. Kalau imalah tu, kalau imalah kubra wan nahiri wan nahari. Sebenarnya ini tak betul lah. Oh, ini kena ubah sikit ya. Sebenarnya maksud dia warna merah jika taklid dan fathah. Ubah, cuba ubah nanti. Ubahkan balik atau balik nota ni. Okey. Sebenarnya kalau Ustaz Sebenarnya sekarang ni, kalau Ustaz sekarang ni, warna merah maknanya ada wajah. maknanya ada wajah. Iaitu fathah dan taklid. Fathah dan taklid. Kalau hitam, Kalau hitam, satu wajah saja satu itu wajah saja taklid. itu taklid. Taklid. Itu sebenarnya maksud dia. Itu sebenarnya maksud dia. Okey. Okey. Faham eh? Faham eh? Saya kena ubah sikit. Ini Ini musa lain. musa Kalau lain. musawarash, dia tak sama. Dia tidak sama. Okey. Okey. Tapi nanti Ustaz ubah ni. Ustaz ubah ni. Ustaz bagi semula. Yang muka surat ni, 16. Ataupun Ustaz bagi semualah. Nanti pilih-pilih sendiri. Okey. Tashil pula. Adalah bulatan atau noktah hitam besar yang diletakkan pada huruf hamzah yang ditashil. Contoh. Alidu jadi alidu. Okey. Syuhada iz. Qadamah ummah. Jadi dia ada kalau dia fathah di atas alif bulat, di bawah alif, kalau dhammah di tengah alif. Ni patut betul beginilah kita patut buat ni. Ja'a ummah kena buat di tengah-tengah. Tapi sekarang kita dah ubah. Bahaya Nombor 3, bagi nombor 3 musyawarah ceritakan masa sekarang tanda bulat di atas alif. Banyak orang baca, ramai orang baca ja'ammah. Ja'ammah ada baca gitu. Kenapa? Bulat di atas alif. Sebenarnya salah, patut kena buat di tengah alif macam ni. Baru tahu ini dhammah. Ja'ammah. Sekarang tak adalah. Sekarang dia buat atas alif. Maknanya kena faham sendirilah. Itu bukan ammah tu ummah. Mungkin orang yang membuat waktu Quran ni peringkat musa-musa lah. Kalau dia kata ni orang tahu ni semua ummah ni ummah kan tak akan ada baca ammah. Salah kita orang Melayu tak tahu apa benda. Kan? Kita ikut je tanda apa baca je. Kan? Orang Arab mesti tahu ini bukan ammah, mana ada ammah, ini ummah. Kan? Jadi dia pun tak buatlah di tengah-tengah di ke atas tu. Dia orang Melayu ke orang mana-mana ke Arab ajab bacalah ja'ammah. Salah. Okey. Al-mad ibdal ialah bulatan hitam besar sama harakat ditetapkan pada huruf hamzah. Dan ibdal sama ada ibdal pada ya atau waw atau wajah ibdal yang diutamakan. Contoh li'alla jadi li'alla. Kalau li'alla ni dia buat bulat, mana ibdal lah, mana hamzah tu dia jadi ya. Baik kekal bagi atas kekal jadi li'alla bacanya. Okey. Kepada waw wajjala. Ini banyak ramai juga orang yang kalau li'alla tu tak ramai sangat. Kalau muajjala banyak orang tashil. Orang pergi baca muajjala. Salah, bukan tashil tu. Ingat tu, kalau tanda bulat tu ada baris, dia ialah ibdal. Kalau bulat tak ada baris, dia adalah tashil. Lain. Macam ni, yasha'uila dia dua wajah kan. Satu yasha'uila dengan waw, lagi yasha'uila dengan tashil. Jadi kalau musaf dia kata yang utama yang aula yang muqaddam adalah ibdal. Maka dibuat bulat ada baris. Mana kena baca macam mana? Yasha'uila dengan waw. Ini wajah kedua. Wajah kedua yasha'uila nampak tak? Tashil tak ada tanda baris. Bulat saja. Itu beza antara wajah ibdal dan wajah tashil. Wajah ibdal ada bulat baris. Wajah tashil bulat saja.
tanpa baris. Tanpa baris. Ha. Ha. Sekarang ni lain dah. Sekarang Tapak ni tepi lain dah. bawah ni, Tapak belah kanan tepi bawah, tepi bawah. duduk bawah tu, dia buat dengan wal Dia kecil. buat Ha, ni dengan baru wal betul. Betul. Baru senang. Baru senang. Kalau tasi bulat, Kalau tasi orang bulat, tak confuse orang lah. tak confuse lah. Tapi kalau ibdal, Kalau ibdal, buat terus huruf dia. terus huruf dia. Apa hurufnya ibdal? Huruf Wow. ibdal. Buat Wow. wal kecil. Buat wal kecil. Baris bawah. Baris bawah. Kan jadi yasha. Jadi dahsyat. Kan senang tu. Kan senang tu. Tak payah katanya Apa yang katanya ni? benda ni ibdal dengan Apa apa ni ibdal dengan semua. apa semua? Boleh Boleh Kan dia mudahkan. Ni terbaru ni. Ini baru ni. Yang Ustaz tunjuk yasha ula dengan waw ni. Yang terbaru. Masa ni tahun lepas ni. Baru dicetak di Mesir. Tahun lepas 2 tahun lepas gitulah. Yang perkara pertama 3-4 tahun lepas tak ada. Tak ada waw tu. Dia buat bulat gini Pak. Bulat ada baris ni. Bulat ada baris ni. Nombor 14. Ismam. Ismam ialah bulatan ternoktah hitam besar takkan di hadapan huruf sin. Contohnya sui abihim. Bulat besar tu. Suiat. Ingat tu Ismam ni. Dia ialah bacaannya ialah bacaan baris kasrah. Tapi bunyi macam dhammah. Tapi dia bukan dhammah. Dan yang dominannya ialah kasrah. Tapi dia kena muncul bagi Ismam. Jadi sui abihim. Kalau baca sui abihim salah. Itu menukar baris jadi dhammah. Kena si tapi baca dengan muncul si abihim. Si abihim. Siat. Siat. Dia jadi gitu. Kalau jangan baca siat salah. Kena suiat. Bunyi macam sui sikit tapi bukan banyak. Kalau banyak sui, alah itu menukar baris dah. Kat Ismam dah. Okey. Nak jaga-jaga ni. Pada Musa sekarang tanah bulat tidak lagi besar dan saiznya ada sama dengan tanah bulat yang lain. Maka tak bulat, tak besar lagi dah tu. Ni kan di mana allazi yang tadi yang bulat tadi kan. Yang wasal hamzah wasal sama dengan tanda Ismam. Sama saiz dia. Sama juga kalau tak manna Marash jadi tak manna dia buat bulat je. Tak manna dia buat bulat je sekarang. Semua Quran kecuali Abu Ja'far baca dengan ikhlas atau Imam. Abu Ja'far baca dengan idgham tam atau mahdah. Maknanya Ja'far baca dengan idgham tam betul-betul yang absolut. Tak manna. Orang lain tak manna. Tak manna ataupun tak manuna. Itu tanda baca dia. Tak manna tak manuna. Okey. Habis. Ikut pandangan Abu Amru Adani dalam kalangan Al-Maghribah ada 4 huruf yang berada di akhir kalimah tidak akan ditakkan titik. Sebab apa? Sebab huruf ini jika tidak dititikkan pun tidak akan sama bentuknya dengan huruf yang lain. Contoh. Kan. Pertama ya. Ijrami. Ya belakang ni tak perlu titik lah dia tu. Itu memang ya pun tak ada huruf lain dah. Kan. Kalau pertamanya bil haqqi tengok. Kalau Musa dia macam ni. Tapi tak ada titik Baik sekali ni. Kalau fa tu dia tanda tanda mati, tanda dhammah ada. Tapi fa tak ada titik. Sebab apa dia kata? Dia kata kalau di ujung perkataan qaf dengan fa ni tak sama bentuk dia. Tengah-tengah sama. Kan? Tapi kalau di ujung di ujung kalimah tengok kaf lain tak dengan fa ni lain. Kaf ni macam bulat sikit, fa ni panjang sikit. Maka dia kata tak perlu titik lah. Tak payah titik. Faham Kalau mubin tu sama juga. Takkan sama tak? Tak sama dengan ba, tak sama dengan ta, tak sama dengan apa-apa pun. Di satu je. Kalau di akhir kalimat.
Tengah-tengah samalah. Tengah samalah. Gambar ke tak ke Gambar kan. ke tak tu kan. Tapi kalau di akhir tak perlu. Dia tak perlu tanda titik. titik. Tak perlu. Tak perlu. Okey. Dan akhir ya ni Dan akhirnya ya sama ni juga. sama Ya tak juga. perlulah. Ya tak Tak perlulah. sama dia tu. Tak sama Dia sikit. pun buat ya lain Dia tu. pun buat ya lain tu. Yang panjang tu Panjang tu kan. Bukan yang macam kita tu. Panjang macam kita. Okey. Nusa sekarang Nusa sekarang sama dengan hafs. sama dengan hafs. Ni tak ada lagi dah. Ni semua titik belaka. Semua titik Tak belaka. ada yang tertinggal Tak ada titik yang kecuali ya. titik kecuali ya. Ya yang akhir kalimah memang Ya, tak ada titik. kalimah memang tak ada titik. Okey. Okey. Okey, yang ke berapa ni? Yang ke berapa ni? 15 huruf yang tidak ditetapkan titik. Yang terletak di akhir kalimah tidak diletakkan titik oleh kedua-dua golongan al-masyariqah dan al-maghribah. Inilah dia kata ya berlain sikit. Namun begitu golongan al-masyariqah menulis dengan ya mauqusah. Manakala golongan al-maghribah menulis dengan ya mauqusah. Sekiranya ya itu ya alif maksurah. Dan dengan ya alif ya maqusah maka ya itu asli. Ini kena betul-betul hadam ni. Okey. Kedua ada ya ya maqusah dan ya maqusah. Lain Contoh kita kata iftara. Ya tu nampak ya tu. Kan? Ini pun sama. Ihda. Ini semua ya yang apa ya ni? Ya alif maksurah. Okey. Kalau dia alif maksurah dia buat sama kita. Itu ya mauquf. Tapi kalau dia yahda sini kan. Ini baca dengan yahdi. Maka ni bukan lagi alif, bukan lagi ya mauqusah. Ditukar dengan ya maqusah. Kerana ini bukan lagi tak boleh baca taklid malah. Tadi boleh iftari, ihda. Kalau begitu maka dia buat dengan ya. Ya mauqusah seperti itu. Okey. Kalau ya ni asli yahdi. Ini bukan, ini salah ni bagi bawah. Yahdi Yahdi. Ada kita Yahdi ke? Cek. Lah kita Yahdi salah. Yahdi bagi atas bagi bawah. Yahdi. Ya tu asli. Bukan ya alif maksurah. Maka dia buat dengan ya maqusah. Yang tarik ke depan, ke belakang. Tu. Yang macam ni nampak alladhi bersama pada itu ya tu dia ya maqusah. Bukan ya maqusah seperti itu. Dia bezalah. Kalau ya al-masrah ya maqusah. Kalau ya tu asli ya maqusah. Kalau hafs semua maqusah. Lain. Beza ni ya maqusah untuk ya asli. Tapi sekarang sama. Jangan bimbang. Kalau kita baca bawah sekarang sama dengan Okey, huruf qaf dan fa. Golongan al-maghribah membezakan antara qaf dan fa. Satu titik di atas qaf, satu titik di bawah fa. Jika huruf-huruf itu berada di awal ataupun tengah kalimah. Di akhir kalimah tadi kan, hurufnya tak bertitik. Tapi kalau di depan, di tengah-tengah, contoh, ini bukan full dia tawafaku. Ini kul. Okey. Jadi kalau di titik di atas itu adalah qaf. Bahaya baca tak? Ya tawafat tak boleh bawah. Ini kalau bawah, kalau titik di bawah fa. Kul tawafaku. Bahaya baca sebenarnya ni kul tawafaku itu sebenarnya titik dia. Kalau kita lah. Ini apa? Fauman. Bukan fauman. Ini qauman. Ni al-famaru kan? Bukan al-qamaru. Ni entahlah ni tempat di bawah kan? Ini nafsun. Okey. Beza sikit.
Okey, kalau sini Okey, tengok kalau sini tengok. Daki kalimah Dari bil kalimah haqqi tak ada titik al-haqqi ada langsung. titik langsung. Ha. Ha. Wala La taqfu wala sama taqfu juga. sama Fa tu juga. tak ada Patu titik. ada Kalau titik. kita Kalau ada kita di akhir ada kalimah. di akhir kalimah. Tapi kalau Tapi kalau orang sekarang orang tak ada sekarang apa-apa lah. dalam Sama lah orang kita. sama orang gitu. Sama kita Sama kita Okey, ini bab Okey, ini 17 bab 17 bi'aidin Aidin az-zariyat 47. Az-Zariyat 47. Okey. Kal amasyariqah Al-Masyariqah macam ni. tadi. Yang ziarah tu bulat Yang ziarah gitu. tu bulat gitu. Kalau maghribah Kalau dua bulat. maghribah 2 bulat. Dan sebab dia sukun dia bulat. Dia sukun bulat. Kan tadi Ustaz sebut mula-mula tadi, huruf ziyadah bulat, sukun bulat bagi masyariq, bagi maghribah. Kan? Jadi bila dia buat gini, dua-dua bulat lah. Confused tak? Yang mana satu yang ziyadah, mana satu yang sukun? Kalau kita senang, Kalau kita kita dapat senang kepala kita khok. dapat kepala khok. Ziyadah bulat, Ziyadah bulat. sukun kepala khok. Kepala khok. Tapi pun tukarlah buat Tapi begini. tukarlah buat begini. Dia buat baris. Dia buat baris. Oh, ni bahaya. Oh, ni bahaya. Kan? Bi'ayaidin jadi. Kan? Tapi itulah di recording dia. Amal sukun yang sama dengan amal ziarah bulat ditukar kepada jarah. Panggil jarrah. Jarrah ni macam jarak lah. Jarrah. Alif yang sending seperti patah untuk menunjukkan sukun. Bahaya. Ini sangat bahaya. Orang kebaca bi'ayaidin. Kan ni bi'ayaidin. Tengok Musa dia. Sebetul tak? Ini kepada Musa ni foto pada Mushaf. Tapi dia punya tengok dia punya line tu tak sama dengan fathah tu. Tapi seakan sama. Kan? Jonda sikit beza tu. Kalau macam fathah macam straight itu. Kalau ya ni yang yang ziyadah ni dia buat condong sikit. Bahaya juga. Kita nampak itu. Okay. Sekarang tak ada apa-apa dah. Masa baru tak ada apa-apa dah. Sama dengan kita. Okey, ini satu lagi benda bahaya. Apa yang zaman Ustaz dulu baca musawarah sangat penting. Sangat penting. Allati ni susah sangat. Sebab dulu dia tak ada baris. Okey, asal kalimah isim mausuf pada jamak muannas seperti pada Al-Quran. Ni al campur lati. Okey. Jadi sebenarnya dua lam. Dua lam, tapi bila dua lam, Mushaf Al-Sam Asmani dihazaf satu lam. Betul tak? Betul kan? Ini kena tengok tu betul. Asalnya isim mausuf ni allati. Alif lam campur lati. Tapi bila Mushaf Asmani keluar, dibuang satu lam. Baca sama juga allati. Cumanya dibuang satu lam. Okey, ini al-masyariq. Kita lah. Okey, lam sukun bertemu lam fathah. Kan lam mati lam bagi atas kan? Maka diidghamkan. Batul tasydid ada tu. Jadi allati. Okey, pertama. Yang kedua, lam yang dihazaf adalah lam mana? Lam kedua, iaitu lam asli, bukan yang pertama lam at-ta'rif. Bukan. Maknanya pada allati ni asal kalimah ni kan. Okey, lam yang pertama mati itu kekal. Yang lam kedua lam itu yang dihazaf. Ini maksud dia. Kalau kata mana satu lam yang dihazaf ni ustazah. Yang dibuang adalah lam yang kedua. Bukan alif lam tu. Yang lati tu lam tu dibuang. Dihazaf. Macamnya baca sama. Saja. Ini kaedah penulisan. Sama dengan maghribah samalah. Okey, nota jika dihazaf lam pertama lam tarif, maka terpisahlah hamzah wasal dengannya. Kenapa tanya kenapa pula kita hazaf alif lam pertama? Lam kedua dia hazaf, lam kedua itu asli juga. Sebab kalau hazaf lam pertama, maka hilanglah hamzah wasal. Bahkan alif lam tak lam tarif. Yang ada menjadi ada hamzah wasal tu sebab lam yang lepas ni lam tarif.
Kalau kita buang lam ta'rif, hilang hamzah wasal. hilang wasal. Itu maksud dia. Itu maksud Eh? dia. Hilang hamzah wasal. Hamzah wasal. Jadi baik dia Hazal Jadi, jangan dia Hazal jangan lam ni dulu. kan supaya nak jangan pisahkan Jangan hamzah wasal. pisahkan hamzah wasal. Ya. Ni dia kan hamzah Ni wasal. dia kan hamzah wasal kan. Al-maghribah masalah al-maghribah. Ini isu kedua. Isu kedua. Al-maghribah ni bab begini je. begini je. Gini saja musah dia. Dia tak diletakkan alamat tasydid dan fathah atas lam. Dia kosong gitu. Lam tak ada baris. Kan tak ada apa-apa. Tasydid tak ada. Itu je. Tiada alif kecil di atas lam pun. Sebab tiada tanda fathah di atas lam. Ini bahaya kenapa? Kalau kita nak baca allati, tengok besar kan? Ni nampak tak? Allati kan? Lam kosong, tak ada baris, tak ada tasydid. Alif kecil pun tak ada. Macam nak baca? Yang ni yang maksud lah. Ini masuk pada ifrad muannas. Tadi jamak. Banyak allati tu. Kalau ifrad sama tak dengan jamak ni? Sama. Maknanya jangan salah baca. Tahulah masalah jamak dan masalah ifrad. Bahaya tak? Bahaya. Sangat-sangat berbahaya. Semua akan baca allati belaka. Tak ada baca allati kecuali dia faham ayat ini jamak. Kan? Baru dia kalau hafiz tahulah. Ini jamak. Tahu bahasa Arab tahulah ini jamak ni. Jangan ni allati bukan allati. Kalau kita habis lingkup. Kan? Semua borong allati belaka. Bahaya ini Ustaz baca dulu ni. Macam Cikgu Zainab. Dulu memang tak ada ni baris. Musa yang waras yang besar tu kan. Yang kita beli RM120 dulu. Tak ada. Macam inilah tulisan dia. Kalau tak ada guru yang bahaya baca. Okay. Tapi sekarang baru sama hafs. Dia buang sebab tu tak ada lah. Semua beres lah. Dia mudahkan kita juga. Jangan tak percaya ni. Ni ada kan ni. Kita baca tu an-nisa illati. An-nisa illati. Ada alif tu. Non di akhir kalimah titik ni betul lah. Tapi allati ni sebenarnya kita kata ini ialah bahaya sebab alif pun tak ada. Alif kecil pun tak ada. Sedangkan baca dia allati. Bukan allati. Tapi kalau orang baca yang tahulah bukan an-nisa illati ni memang dia dalam jamak. Tapi kita tak tahu, kita tak jangan usul satu kan. Okey, nun di akhir kalimah. Tak ada titik. Ada titik tak? Tak ada titik. Min tak ada titik. Hun tak ada titik. Fihin tak ada titik. Ini kata kalau musam ujung di nun di hujung, tak ada titik. Okey, sama juga atas ni. Fa titik di bawah. Kan, semua fa titik di bawah. Nisa itu kan. Okey. Ini qaf. Jangan baca falillah. Dia kulillah. Bahaya. Ya, kalau ini fa dengan qaf bahaya. Jangan baca ni. Dhammah. Tidaklah. Sukun bulat. Taklif bulat juga. Tak sah dah dulu sah. Kecil dah. Lepas tu tamat taklif juga. Ini tak ada baris lagi kan. Ini tak ada baris lagi. Hilang ada baris. Ini takol. Kan. 2 kali tu. Jadi dia 2 kali nakol tu. Nusyuzan nawi. Kan? Okey. Habis. Ni satu juga. Ini perbuatan juga mushaf. Daripada Ustaz ni ambil pada mushaf Maghribi. Mushaf Warash. Tapi kitab kita pun ada ni. Kalau kitab kita pun ada. Yang tadi tu pada kitab kita. Yang tadi sebelum ni. Ini ada kitab kita ni. Kau surat 157 kan? Okey. Yang ini tak ada. Yang Ustaz ambil ni scan daripada mushaf yang Maghribi yang Ustaz ada. Masih ada lah, simpan lah. Okey. Apa dah? Fil ardi ni.
Kenapa jadi gitu? Kenapa jadi gitu? Penakol. Penakol. Okey, pertama Okey, fa ni memang pertama titik fa ni titik titik bawah kan. titik bawah kan. Ni nampak ada buang Ada wasal tu bawah tu ada bulat di ada atas, bulat di atas, ada baris di bawah, ada baris alif. di Nampak? bawah, alif. Apa maksud dia? Apa maksud dia? Maknanya ini Maknanya hamzah ini wasal. hamzah wasal. Kalau kita Kalau mula kita mula al-ardi. al-ardi, Titik di atas maknanya titik di fathah. atas banyak fathah. Bermula dengan fathah, Bermula ibtida dengan dengan fathah, fathah. ibtida dengan fathah. Al-ardi. Al-ardi. Tanda harokat di bawah Tanda maksud harokat di apa? bawah maksud apa? Sebelumnya ialah Sebelum baris dia bawah. ada baris bawah. Fi itu baris bawah. Baris bawah. Itu maksud dia. Itu maksud dia. Fi itu baris bawah. Itu baris Maka bawah. tanda baris di Ada bawah baris alif. di bawah alif. Faham Pasal tanda dengan tanda bulatan dan alif bermakna jika tidak mesti dengan fathah. Tanda harokat di bawah alif bermakna huruf sebenarnya ialah kasrah. Itu tanda dia. Minallah sama juga. Sama juga. Nampak ni berbeza ni. Hamzah wasal tanda dengan tanda bola hitam di atas alif bermakna jika tidak mesti dengan fathah. Allah. Tanda harokat di atas alif maknanya sebelumnya ada baris fathah. Nun baris fathah. Minallah. Nampak juga tu nun tak ada titik. Kenapa dia di akhir kalimah. Penting juga nak baca mushaf. Ni alaihi muzil. Ini kalau dia titik tu di atas maknanya hamzah wasal tu. Kalau kita ibtida dengan fathah az-zillah. Okey. Tapi balik tu tanda harokat tu di tengah-tengah alif. Apa maksud dia? Sebelumnya huruf dhammah. Alaihimu. Mu tu dhammah. Jadi alaihimu. Okey. Jadi ni satu benda yang kita kata kita asal bagi kita lah. Tapi tak apalah kita belajar daripada musim yang ada sekarang. Okey, lagi satu ni kita ada juga. Kan ini tanda apa tu? Tanda mati. Tapi sini nampak sini ada tanda nakol. Kan maknanya dia al-ardi jadi al-ardu. Al-ardu atasnya al-ardi jadi al-ardi. Pada kalimah al-ardi seperti berwarna merah di atas, sementara nakol tanda harokat diletakkan di atas huruf alif. Mana alifnya? Bukan tulam ya? Kan? Tu. Sebenarnya itu adalah huruf lam. Kerana pada penulisan maghribah yang condong tu adalah dam. Yang tegak itu alif. Bukan seperti kita di timur, yang tegak tu lam, condong tu alif. Pelik kan apa dah? Macam ni baris atas alif bukan lam. Memang lam pun bagi maghribah yang condong tu lam. Yang belakang tu alif. Nanti minggu kelas yang akan datang Ustaz akan ajar kenapa jadi begitu. Macam mana tulis lam alif tu. Bab 16 hukum lam alif. Nanti kita akan tengok sesuatu. Cuma kita ingat kalau begini alif lam al-ardi ini yang condong tu lam, yang tegak tu alif. Faham ya? Habis dah? Okey. Soalan kalau ada. Semua ni ada dalam kitab kita. Kalau Ustaz tegangkan, takut tak faham je lah. Boleh? Kitab kita ni adalah bentuk tulisan macam buku lah. Main buku pun. Kan? Ustaz buat ada bentuk grafik lah. Kotak, bentuk gambar rajah. Okey? Boleh? Soalan? Minggu depan sambung kelas yang akan datang kita sambung lam alif dan juga hukum ya al-aqs. Kita akan campur dua ni. Bab 16 ni campur dengan 17 separuh. Tak semualah separuh. Okey, soalan. Ustaz. Ya. Yang mana?
Tak dengar lah. Tak dengar. Tak jelas. Tak jelas. Itu sebab 16. 16. 16. Kita 16. 16. Okey, 16. Tadi. Hafsah dengar, cakap Pasal dengar ni. dengar. Cakap dengar ni. 16 ni. Dengar ni. Kenapa? Kenapa? Ada betul. Tak dengar juga cikgu. Tak dengar juga dulu. Puan Hafsah dengar? Tak dengar. Kenapa tak dengar? Kenapa tak dengar? Ustaz dengar Ustaz? Sekarang mau dengar. Okey. Sekarang mau dengar. Okey. Betul kan? Ustaz betul kan yang Ustaz nak betulkan tadi? Mana ni? Slide ni nak Slide ni lah. Betulkan sekarang ke? Siapa? Saya Ustaz dulu ya. Saya dulu ya. betulkan sekarang. Okey. Warna merah jika dibaca Dibaca. dua wajah. Wajah. Wajah, Wajah. fathah dan taklid. Dan taklid. Fathah dan Fathah taklid. dan taklid. Sebenarnya samalah. Samalah. Hitam kalau hitam jika dibaca dengan taklid saja. Taklil saja. Dia malah sugro juga. Sugro. Ini betulan dia. Boleh faham ya? Sugro. Kalau nak saya bagi full lah. Kalau nak dia boleh buat full sub juga. Ya. Ini je satu kau Ustaz kan? Ya. Ini yang Ustaz kata nak betulkan ini. Jelas kan? Jelas sana. Karena baca kamu boleh juga. Karena bagi atas mata tu boleh lah. Kalau inilah. Warna merah jika dibaca wajah, fathah dan taklil. Masuk rolah taklil ni. Dan hitam jika dibaca dengan taklil saja. Masalahnya kalau yang malah kubra pun hitam juga. Sama ni masalahnya. Ini kan tahulah. Kita buat pasti dia buatlah color biru ke kan. Payah nak cetak kot. Kan. Dalam biru satu bayarlah. Tapi waras baca tahi. Bukan taha. Tempat ni je. Ya. Faham Boleh? Boleh. Sebenarnya kata-kata sekarang masalah tak beredar lagi dalam pasaran. Kalau bab ni kita boleh kita nak masukkan. Tapi dah ada kitab kita sarah jugalah. Kan dah kitab kita sarah. Sebagai ilmu. Okey. Maksudnya Ustaz. Maksudnya yang terkini ni, yang kitab terkini Warash tu ni semua sama dengan tulisan ni sama dengan Qaf ya? Ya. Yang terkini. Ya sama. Terkini sama. Patut sekarang ni cetak oleh Mesir. Lainlah di Mesir lain. Dulu di sebelah sana cetaknya belah Morocco. Tapi kalau pergi Morocco samalah macam tadi Ustaz tunjuk dia. Morocco inilah Musa dia. Kalau pergi Morocco, pergi Maghribi, beli Musa. Ini Musa dia. Macam ni lah Musa dia. Beli ya. Kalau ada siapa nak beli. Tapi jangan baca, payah nak baca ni. Cuba baca. Payah nak baca. Payah Ustaz. Payah kan? Bakfa tu lah. Titik bawah tu. Atau kof titik atas. Contohnya barisan ketiga. Bukan wafisa iha tu. Wakisa iha. Kan? Wafumiha wa'adasiha wa masalina. Okey, itu kita boleh faham, boleh hafal. Tapi kalau kita tak hafal, ya? Saya cuba baca dan Nabi memang susah. Bahaya. Salah bibadi. Kebarahat lagi huruf.
Tak biasa. Tak biasa. Okey, soalan? Lagi Soalan? ada? Ada? Ada pindah Yang sikit. condong. Mana? Mana? Huruf lam yang condong kan Ustaz? Yang condong lam. Yang Batu baris atas lam tu. dalam tu. Batu baris nakor atas lam. Silap. Kan? Lam tu condong. Dia terbalik pada kita. Lalu pada gitu. Bahaya lah. Ayolah. Tengok pada Pada padu. wala ta'sau. Tak tahu. Nampak tak? Wala ta'sau. Wala tak tahu. Mula kata mula-mula. Mula-mula. Di mana baris fathah di mana? Ada makna. Pada huruf yang condong. Ada huruf Bukan condong. lam mula-mula tu. Mula-mula tu. Pening nak baca kita kan? Wala ta'sau macam mana? Lam yang kedua tu. Lam yang kedua tu. Bukan yang pertama tu. Yang pertama tu. Ini penulisan dia. Ini penulisan dia. Baik. Okey juga senang kalau kita baca Kita pun. nak kita baca pun. Itulah sebagai ilmu lah. Baca saja jangan bahaya. Jangan bahaya. Tak terpelihara kalimah Allah ni Pelihara bahaya. kalimah Allah ni bahaya. Okey, cukuplah. Ada Okey, soalan? ada soalan? Macam faham semua tu. Faham semua? Alhamdulillah. Cukup. Cukup. Ke ada lagi? Ada lagi? Tanya. Tapi alhamdulillah kalau Ustaz ni simpan betul lah nanti kita nak refer. Sebenarnya Dr. Ustaz ni sebenarnya gunanya untuk membaca kitab kita tu. Kalau kita faham kitab, tunjuk pada Dr. Ustaz lah. Itu yang penerangannya di sini. Mana itu kitab, ini syarah dia. Kan kitab guru kita lah. Tapi syarah pada kitab tu inilah Dr. Ustaz ni. Syarah mesti panjang kan? Itu. Ini syarah dia. Si paling elok sebenarnya Ustaz Abang ni macam susah sikit, panjang. Mungkin lama masa sikit, tahun lagi baru wajib lagi syarah lah. Okey. Boleh tutup kan? Boleh tutup kan? Boleh, cukup. Boleh, cukup. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah minna minkum. Jumpa lagi pada lain waktu. Kita nak habis ke hujung dah ni. Ada 2-3 bab lagi. Kita tapi bab akhir ni interesting juga. Yang slide yang akhir sekali kita akan bincang mengenai penulisan dalam mushaf. Bagaimana siapa tulis semua tu. Sikit sejarah lah. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama. Lain kali. Cikgu Zana ada tanya soalan apa ke? Tak ada. Tak ada ni, cikgu. Tak ada Tak ada Ustaz. Tak ada Okey. Okey, jumpa lagi pada 2 minggu ke tinggal lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.